Terima. Dan kisah dia bermula daripada 2 bulan. Pada umur 2 bulan, anak saya hanya ada rush di pipi saja. Orang kata tu ruam susu. Saya pun percayalah, okeylah ruam susu, kita cubalah sapu apa yang ada. Sapu, dia merebak ke sebelah yang lain. Lagi besar. Saya cakap, okey, tak apalah. Mungkin dia eczema sikit kot, ataupun dia rash sikit kot. Saya pun sapulah. Sapuan lain, tukar sapuan lain, cuba sapuan lain, sapu dekat muka dia. Sampailah titik bermula pada umur dia 4 bulan. Pada satu malam, tiba-tiba dia menggaru. Dia geselkan dia punya pipi tu dekat saya. Gesel. Saya tengah dukung. Dia menangis, saya menangis, tak berhenti. Saya dukung dia, dia geselkan pipi dia kat bahu saya. Berkali-kali. Sampai jadi macam tu. Gambar pertama tu merah. Saya cakap dengan dia, saya cakap dengan family saya, cakap okey, adik mungkin ada affected sikit lah kot kat situ. Muka dia merah, sangat merah. Mata dia sepet. Daripada bulat mana, kalau saya mata bulat, lahir bulat. Sepet mata dia. And then the next morning, sebab dia jadi malam, the next morning cakap tak apalah, kita bawa pergi jumpa doktor. Dan doktor sahkan, okey, ini adalah eczema yang telah berjangkit lah. Sebab pada masa tu keluar air daripada muka dia. Tak normal saya cakap. Sebab dia pegawai farmasi, saya cakap tak manalah ada muka keluar air, tiba-tiba keluar air dan berbau warna kuning. Saya cakap, ya Allah, kenapa macam ni? Dan doktor nasihatkan, tak apa, kita admit dia. Pada masa tu saya cakap lah, tak boleh ke kita bagi antibiotik je kat luar? Dia tak boleh, takut nanti infection dari teruk anak. Okay, tak apa, kita admit. So sepanjang 4 hari 3 malam dalam admission dia want antibiotik lah, sebab nak hilangkan infection dia. Dan saya cakap dengan suami saya, kita kena decide sekarang anak kita dah ada eczema, confirm eczema. Kita kena decide apa treatment yang kita nak guna. Sebagai pegawai farmasi, saya sangat tak nak guna conventional treatment. Seperti yang orang tahu, conventional treatment hospital adalah menggunakan steroid lah. Saya cakap sebentar. Dan husband saya setuju, sebab kami pun ada keluarga yang gunakan, ada masalah psoriasis dan menggunakan steroid dan tak ada jalan penjudah dia. So saya cakap dengan dia, apa, malam anak kita admit ada mungkin 2-3 hari kat sini. Kita baca, kita cari. Baca sampailah saya cakap, saya jumpa Fatihah masa tu, upline saya. Anak dia dah start guna Shirto. Dia saya tanya, Shirto ni apa? Betul ke? Boleh ke dia baikkan eczema? Dan saya baca, saya farmasist, takkanlah saya nak main guna je semua benda. Saya baca dan saya tengok ada clinical finding. Saya cakap boleh baikkan dermatitis. Okay, saya cakap, saya baca lagi, saya tengok testimoni. Okey lah, so anak saya discharge. Muka cantik. Sebab ada antibiotik kan, muka cantik lah, flawless. Discharge. 2-3 hari selepas tu, teruk sangat flare dia. Nombor 3. Teruk sangat flare dia. Saya cakap dengan dia, okey, masa tu Fatihah dah datang, hantar Shirto dah 1 kotak. Dah hantar Shirto. Masa tu umur anak saya 4 bulan. Saya cakap dengan dia, okeylah, saya consume 2 sachet everyday. So sepanjang penyembuhan anak saya tak mudah dan tak mudah. Anak saya tiap-tiap malam menggaru sampai berdarah-darah. Tak boleh bermain seperti kanak baby yang biasa, sebab dia terpaksa dibedung. Kalau tak dibedung, dia garu dan berdarah. Proses tu berulang-ulang. So tapi saya sabar pakai Shirto, makan spirulina. Bila makin dahsyat, kita pakai Alora socks kat kaki, tambah dengan Alora scarf dekat perut. Tapi dia masih macam tu. Saya cakap dengan dia, saya cakap dengan saya masa tu, saya cakap dengan Tiha, betul ke? Boleh ke jadi? Boleh ke baik? Paling beruntun hati bila saya tak boleh cium langsung anak saya. Sebab sepanjang tu dia berair, dia hanyir busuk. Saya tak bau dia macam baby biasa. Dia hanyir lah. Saya ingat bau tu macam mana. Dan berkat kesabaran saya bersama Shirto, spirulina, Alora Sock dan Alora Scarf, baby saya March flare macam tu. Mei nampaklah masih ada flare. Ada lagi. Jun, alhamdulillah, clear dekat pipi dia.
Kaki dia yang berair busuk. Sorry. Memang berair busuk. March, Mei, Alhamdulillah, Jun clear. Belakang badan ni yang paling degil sekali lah. Masa ni memang mana ada permukaan baby macam ni, mana ada baby kulit macam ni. Tapi sabar, Shiruto, Sperna, Alora, Jun hilang. Baby saya makan. Start daripada 6 bulan, baby saya consume 1 sachet Shiruto. Bila dia flare teruk, saya naikkan dia 2 sachet. Alora, socks dengan scarf always on, 24 jam. Sekarang dia want happy baby. Bila dia flare sikit, tambahlah Shiruto, naikkan 2 sachet. Dia happy baby. Dia dah boleh main, buka mitten dia, tak ada berbedung, boleh main dengan kakak dia, tak ada masalah sekarang. Orang kata Alhamdulillah, Syud, anak you dah settle eczema. Saya cakap mungkin anak saya dah settle eczema. Sangat saya happy anak saya settle eczema. Tapi saya lagi happy bila saya start share dekat anak orang lain, eczema dia pun makin pulih. Itu kegembiraan sebenar saya, sebab tak mudah jadi mak yang ada anak eczema. Malam terpaksa bangun, tak boleh tidur, terpaksa berjaga 24 jam, bedung anak, tak boleh cium anak. Mungkin kegembiraan saya kepada anak saya tu setakat itu sahaja. Tapi bila saya share dekat orang lain, anak-anak orang lain makin improve. Kehidupan mak orang lain, mak-mak yang lain pun improve. Itu lagi besar daripada kegembiraan saya dengan anak saya. Betul saja. Terima kasih.